Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Berjumpa kita pada hari ini dengan podcast tajuk yang agak besar yang akan dibicarakan bersama pakar-pakar yang cukup berpengalaman. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dengan panel kita yang pertama iaitu Puan Yanti Hartini binti Hamidun. Terima kasih Puan Suhada. Panel kita yang kedua Puan Lee Siu Jin. Terima kasih Puan. Dan seterusnya cukup manis panel kita pada pagi ini Puan Nur Rabiah Adawiyah binti Zakaria. Terima kasih kerana menyebut saya. Sama. Okey. Dan yang terakhir, panel kita Puan Helmi Suhana binti Yaakob. Ya, terima kasih. Okey. Baiklah. Sebelum kita berbicara dengan lebih panjang, baiklah kita selusuri tentang TVET, iaitu Pendidikan Teknikal dan Vocational. Pada hari ini kita membicarakan tentang TVET adalah pilihan kedua. Adakah itu betul sebenarnya? Sebab itulah kita bawa tajuk yang agak besar iaitu pendidikan TVET bukan pilihan kedua tetapi laluan masa depan yang akan memecah stigma masyarakat kita pada hari ini. Baiklah. Saya tidak akan bercakap panjang tetapi akan fokus kepada persoalan kita yang pertama. Saya akan mulakan dengan panel kita yang pertama yang akan membincangkan tentang apakah stigma ataupun pandangan masyarakat tentang aliran TVET kita pada hari ini. Silakan Puan Yanti Hamidun. Okey, terima kasih diucapkan kepada hos kita yang cantik iaitu Puan Suhada. Jadi kalau diikutkan pada pandangan saya lah, stigma yang pertama mengatakan bahawa TVET itu merupakan laluan yang kedua selepas laluan akademik. Jadi anggapan ini rata-rata adalah satu anggapan yang sangat salah dan juga persepsi yang tidak tepat. Seolah-olah ianya menafikan potensi bakat dan keupayaan pelajar yang cenderung untuk memilih bidang TVET tersebut. Jadi hakikatnya laluan TVET ini adalah merupakan satu laluan yang bukan juga mudah kerana memerlukan murid-murid ini mempunyai kemahiran yang tinggi, mempunyai daya saing, daya tahan, berkeyakinan dan elemen-elemen ini amat diperlukan di dalam TVET itu. Namun rata-rata kebanyakan ibu bapa hanya mengukur pencapaian kecemerlangan anak-anak ini melalui akademik semata-mata. Sebenarnya untuk pengetahuan masyarakat di luar sana, ramai graduan-graduan TVET yang telah berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Contohnya kita ada alumni TVET daripada KKTM, alumni TVET daripada MARA yang telah menyambungkan pelajaran ke Jerman contohnya. Contoh saya boleh berikanlah nama-namanya seperti Muhammad Nur Haris Abdul Aziz, alumni TVET MARA yang telah menyambung pelajaran ke Jerman di dalam aliran robotik di dalam aliran robotik. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan ibu bapa dan masyarakat di luar sana lah, lanskap pekerjaan dunia ini sebenarnya telah berubah. Dia bukannya hanya Puan Su, dia bukannya hanya semata-mata kita berjaya memegang sijil, tetapi kita melihat juga dalam aspek kemahiran seseorang pelajar itu. Dan juga stigma yang kedua lah, ibu bapa sering membandingkan antara laluan akademik dan juga laluan berkemahiran inilah TVET ini. Okey, jadinya beranggapan bahawa anak yang telah berjaya jika menjadi seorang guru contohnya, menjadi seorang pensyarah contohnya. Sedangkan TVET juga mempunyai potensi untuk melahirkan graduan-graduan yang boleh memberikan nilai impak yang besar kepada pembangunan negara. Perlu diingat di sini bahawa setiap laluan pendidikan itu sama ada dalam akademik tuan-tuan perempuan, sama ada dalam akademik ataupun dalam kemahiran, setiap elemen itu mempunyai nilai dan juga peranan masing-masing di dalam dunia pendidikan dan sebagai pemacu di dalam pembangunan TVET negara. Itu pada pandangan saya, Puan Su. Terima kasih Puan Yanti. Agak bernas dan pendapat yang diutarakan sebenarnya mampu mengubahkan pandangan masyarakat terhadap TVET. Okeylah, Puan Ling, boleh
bagikan pandangan dari sudut mengapa ibu bapa lebih suka menghantar anak-anak ke universiti bukannya kepada institusi-institusi kemahiran seperti IKBN, MARA. Boleh bagi pandangan, Puan Ling? Ya, terima kasih. Pada pandangan saya, stigma ini berlaku kerana ramai ibu bapa masih mengagungkan laluan universiti daripada bidang TVET ini sebab mereka rasa kejayaan anak mereka apabila mereka menjadi doktor, jurutera, pensyarah, mereka lebih suka macam tu. So bidang TVET ni mereka macam pandang rendah sikit lah. So dan selain itu pada pandangan saya, masyarakat masih tidak kurang pendedahan kepada bidang TVET ini. Mereka tidak tahu bidang TVET ini sebenarnya meliputi culinary, fashion, teknologi elektrik. Itulah kurang pendedahan kepada masyarakat tentang bidang TVET ini. Oh, okey. Terima kasih Puan Ling di atas pandangan tersebut. Seterusnya kita akan pergi kepada pakar yang betul-betul pakar ya, iaitu seorang guru yang sememangnya terlibat dengan MPV pembinaan. Sudah pasti sentiasa mendengar tentang stigma masyarakat ni, betul tak? Silakan Puan Rabiatul. Okey, betul apa yang diperkatakan oleh Puan Su. Okey, saya sebagai guru dalam bidang mata pelajaran vokasional pembinaan domestik. Okey, stigma masyarakat tentang pembinaan selalu saya tidak kepada masyarakat itu sendiri. Okey, dalam circle sekolah. Okey, kadang-kadang guru-guru pun memandang kami adalah pelajar pembinaan yang hujung. Okey, pelajar hujung mesti ambil pembinaan. Okey, sebenarnya pelajar tersebut jika dia mengambil pembinaan, dia mengambil jentera, apa-apa bidang dalam TVET, dia memberi ruang untuk mereka mendapat peluang pekerjaan yang cepat berbanding aliran akademik. Okey, betul kan? Betul. Okey, jadi sepatutnya kita sebagai masyarakat kita kena mengubah stigma tersebut. Okey, itu saja dia saja. Okey, terima kasih. So, jangan ingat yang terlibat dengan pembinaan tu main simin saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya banyak kelebihan yang anak-anak boleh pelajari. Okey, kita beralih kepada guru fashion. Bagaimana guru fashion iaitu Cikgu Helmi mengatasi ataupun sentiasa mendengar momokkan tentang isu stigma masyarakat dalam bidang TVET ni? Silakan. Okey, terima kasih Puan Su. Okey, berkaitan stigma ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat itu mendefinisikan tentang kejayaan. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Yanti dengan Puan Ling tadi, mereka mendefinisikan kejayaan seperti pekerjaan yang profesional seperti doktor, guru. Tetapi dalam TVET, mereka tidak terbuka mengenai ini. Jadi, bila kita lihat TVET ini sebenarnya bukan pilihan kedua. Okay? Masyarakat perlu membuka stigma, membuat tanggapan baru, betul, berkaitan ini. Sebagai contoh, saya adalah pensyarah program Senior Fashion di Quality Vocational selama 13 tahun. So kita tengok lama tu. Ya. Kita tengok perubahan di mana sekarang ini revolusi IR 4.0 banyak telah mengubah sistem pekerjaan. Jadi kita telah nampak bahawa bidang TVET ini bukan sesuatu yang boleh kita katakan bahawa pilihan kedua, sebab ramai di kalangan pelajar TVET ini telah berjaya. Jadi saya rasa stigma ini perlu diubahlah. Maknanya cara masyarakat itu mendefinisikan apa itu kejayaan sebenarnya. Itu saja. Terima kasih Puan Helmi. Nampak kena pertahankan sebabnya kita perlu lahirkan lebih ramai orang-orang seperti Datuk Rizalman, breaker fashion kita yang terkenal, betul Datuk Cikgu Helmi? Okey. Sebenarnya tanggapan-tanggapan buruk ini memberi impak ataupun kesan yang agak agak beremosi kepada pelajar-pelajar kita, betul tak? Impak tersebut bila kita nak hantar anak pergi masuk KV, orang kata alah KV je. Okey. Masalah sekarang ni anak-anak yang nak menempuh pelajaran tersebut. Okey. Kita perlu wujudkan pandangan yang orang kata masuklah, banyak kemahiran yang you akan belajar. Tetapi banyak tanggapan buruk yang masuk.
kita bincangkan. Boleh? Boleh, Puan Yanti, boleh, silakan. boleh. Berkaitan dengan yalah, ini dah Impak. masuk yang impak Ya. pusingan yang kedua tadi tu. Jadi kalau kita lihat kepada impak berkaitan dengan ini, dia akan memberi impak kepada keyakinan diri murid lah, ya. Kerana murid itu sebenarnya dia ada kecenderungan yang pelbagai, sama ada di dalam bidang akademik dan juga di dalam bidang kemahiran. Ada juga murid yang mempunyai kedua-dua kecenderungan akademik dan juga kemahiran, ya. Jadi dalam dia akan memberi kiranya down lah, keyakinan murid ini akan down apabila dia nak melanjutkan pelajaran. Okay, murid yang pandai ini dia nak melanjutkan pelajaran ke aliran TVET, tapi komen-komen yang negatif yang diterimanya, seperti masuk ke TVET tak akan berjaya. Okey, TVET ni satu yang tiada masa depan. Ataupun TVET ini kerja buruh, kerja yang kotor, dan juga gaji yang murah. Jadi sedikit sebanyak ianya akan memberi impak kepada keyakinan murid. Dan saya juga ada pengalaman Puan Suhada. Apabila saya pergi ke sekolah lah untuk memberikan sesi bimbingan kepada guru-guru, guru-guru bertanya kepada saya berkaitan dengan luahan anak muridnya. Murid ini pandai dan ingin memilih aliran TVET. Dia nak ambil, kalau tak silap saya, produksi multimedia ataupun digital. Tetapi oleh kerana halangan daripada ibu bapa, tak nak anak ini masuk ke aliran TVET, dia nak memaksalah anak ini untuk masuk ke aliran doktor, ambil medicine. Tapi murid ini memang pandai dan murid itu memang down lah dalam aspek keyakinan diri itu. Jadi dekat sini persepsi daripada ibu bapa tu perlu diubah. Itu seperti mana yang saya cakapkan tadi, bahawa landscape kita ini, landscape pekerjaan ini memang telah berubah. Sekarang dengan TVET, dengan orang kata dengan gaji yang kompetitif, peluang pekerjaan yang banyak dan juga orang kata dalam aspek sambung pengajian itu lebih pendek dan juga ada juga aliran program itu yang ditaja. Jadi ia antara sedikit sebanyaklah dapat membuka minda persepsi ibu bapa di luar sana bahawa sebenarnya TVET ini bukan laluan yang kedua, tetapi dia merupakan laluan kerjaya, laluan masa depan untuk anak-anak kita. Okay, Puan Terima Suhada? kasih Puan Yanti. Sangat bagus dan sangat idea yang cukup-cukup sebenarnya perlu mengubah persepsi ibu bapa. Sedarlah ibu bapa, anak-anak masuk ke laluan yang betul. Puan Lin, ada tak kata pengalaman-pengalaman melihat pelajar kemurungan sebabkan oleh tanggapan negatif terhadap bidang TVET ni? Silakan. Ya, sebenarnya saya sangat setuju dengan pandangan Puan Yanti sebab disebabkan stigma masyarakat ini dia memang mempengaruhi pilihan murid. So apabila mereka memilih mereka punya pilihan selepas SPM, so mereka akan memilih cabang yang disuka. Persepsi masyarakat compare to mereka punya minat. So kalau mereka pilih laluan bukan minat mereka, saya rasa lah pendapat saya, mereka akan hilang motivasi untuk belajar. So kalau hilang motivasi belajar, so akan menjejaskan masa depan murid pada pandangan saya. Ya. So bagi saya, pandangan yang Puan Lin utarakan sebenarnya perlu dibuang jauh sangat. Okay, bagi peluang pada anak-anak untuk memilih jurusan mereka sendiri. Kita berbalik kepada guru pembinaan, mana mungkin masalah isu gender lelaki dan perempuan yang mengambil subjek pembinaan ni telah menyebabkan pelajar perempuan tak naklah cikgu main pasir cikgu. Tapi sebenarnya apa kesan daripada situ? Okey, pandangan saya, okey, tekanan daripada keluarga dan rakan-rakan tu memberi impak yang besar untuk pelajar. Okey, saya ada pengalaman pelajar saya daripada dia ditempatkan di kelas aliran sains. Okey, tapi hari-hari datang dekat bengkel saya merayu nak masuk kelas saya. Okey, Kesian dia. bila saya tanya, kenapa nak masuk kelas saya? Kelas saya kan kelas hujung, pelajar yang hujung, pelajar yang tak pandai. Awak kan pandai, duduklah kelas sains. Tapi dia jawab macam ni, cikgu saya minat. Saya suka
kemahiran. Saya punya kecenderungan adalah kemahiran. Tetapi ibu bapa tidak menyokong. Okey, jadi ibu bapa meletakkan usaha anak murid anak dia tu untuk mohon ke kelas saya. Okey, dia pentadbir pun bertanya kepada saya, adakah boleh? Okey, saya pula berbelah bagi sebab pelajar saya adalah pelajar yang kurang. Okey, dan stigma orang kan, stigma kawan-kawan. Okey, kau kenapa nak masuk kelas cikgu kelas MPV tu? Macam tu. Okey, jadi disebabkan saya menerima dan saya yakin dengan pelajar saya. Okey, saya terima dia. Dan bila dia masuk kelas saya, dia memang perform dan kerja dia memang kemas semasa membuat kerja pembinaan. Dan bila SPM keluar, dia dapat A. Dan saya berbangga. Okey. Alhamdulillah. Okey, dari segi gender. Okey, saya pernah ada pelajar perempuan. Bila perempuan membuat kerja bata agak-agak mesti kemas, betul tak? Sebab kita perempuan. Jadi bila dia buat kerja amali semasa kemahiran, kerja mereka sangat kemas berbanding lelaki. Itulah. Dan kita cerita pasal stigma gender tu. Okey, saya sendiri adalah perempuan, betul? Okey, bila saya sendiri dalam terlibat dalam TVET pembinaan. Okey, pertama sekali mesti, ya ke cikgu ni? Macam tu. Oh, persepsi tu lah. Persepsi. Okey, bila kita buat dan kita, okey, sebab saya adalah subjek yang ada SPM. Okey, saya membuktikan walaupun kami pelajar hujung, tapi kami punya GPMP kebabum. Macam tu. Jadi kita kena buktikan yang kejayaan, okey, stigma tu semua adalah salah. Dengan kita menunjukkan kejayaan kita. Betul tak? Ya, setuju yang tu. Bukan kata student je perempuan, cikgu yang mengajar pun perempuan, hebat tu kan. So jangan nafikan hak anak-anak tu. Bila kita menghalang, makin banyak kegagalan. Tetapi bila kita membenarkan kejayaan milik anak-anak kita. Okey, berbalik kepada cikgu fashion kita. Kita biasa dimomokkan dengan pelajar fashion, pelajar lelaki. Ada tak pelajar perempuan? Dan kalau pelajar perempuan, adakah mereka setanding dengan pelajar lelaki tersebut? Okey, berkaitan dengan gender rasanya kalau kita tengok dalam pasaran industri, banyak di kalangan daripada pereka fashion adalah lelaki. Tapi tak dinafikan untuk fashion ini ramai kalangan pelajar ni adalah perempuan. Okey. Sebenarnya stigma ini sebenarnya merosakkan pilihan pelajar. Kita tahu kalangan pelajar kita ni ramai walaupun pelajar cemerlang tetapi minat dengan bidang teknikal, teknologi. Tetapi kerana stigma ini, mereka tidak memilih untuk masuk TVET kerana mereka takut dilabelkan tidak cemerlang. Jadi, di sini dapat kita lihat akibatnya di mana negara kita akan kehilangan orang-orang yang sepatutnya lah yang akan menyumbangkan bidang mereka yang betul. Dan akibatnya juga berlaku talent mismatch. Okey, di mana pelajar itu minat tentang TVET macam tadi Puan Rabiah cakap kan, tetapi kerana faktor stigma itu mereka takut untuk memilih TVET. Mereka lebih memilih untuk jalan akademik untuk jadi engineer, doktor, accountant sebab mereka berfikiran takut dengan stigma itulah. Jadi pendapat saya memang stigma ini akan mengganggu pemilihan pelajar untuk terus ke TVET dan juga menyebabkan kita kehilangan negara kita akan kehilangan tenaga pakar yang sepatutnya lah. Sebab dalam industri TVET, kita hanya bukan perlukan separuh mahir, kita perlukan orang yang profesional, orang yang boleh menyumbang, bukan hanya dari segi kerjaan bawahan, kita memerlukan pemikir yang untuk melaksanakan yang berkaitan industri lah. Itulah pendapat saya. Ya, bagus. Dan sebenarnya stigma tu salah lagi ni. Kita kena betulkan lagi ni. Dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya negara kita di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pun sentiasa membuat perubahan-perubahan dasar. Dan kali ni TVET diangkat sebagai nombor 1. So kita bicarakan kepada topik kita yang ketiga dan yang terakhir dah ni. Okey? Bagaimana Puan Yan sendiri sebagai pegawai pendidikan daerah di daerah Melaka tau kita bawa ni nak bincangkan langkah-langkah untuk memastikan stigma ni dibuang jauh. Okey, baik. Silakan.
Okay, terima kasih Puan Suhada. Jadi ini adalah kira perkara yang sangat-sangat penting yang mana kita perlulah bersama-sama dengan masyarakat agar masyarakat ini sedar betapa pentingnya TVET itu. Jadi oleh kerana Puan Suhada telah memaklumkan saya PPD Melaka Tengah, jadi saya akan ambil skop dalam PPD Melaka Tengah itulah. Seperti di PPD Melaka Boleh, Tengah, sila. okay, di PPD Melaka Tengah saya sangat bersyukur berada di bawah teraju Tuan Yusri bin Seman selaku ketua pegawai PPD Melaka Tengah, okay, pegawai inilah Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, yang sentiasa memberikan sokongan dalam aspek mempromosikan TVET ini. Jadi bila saya turun ke sekolah contohnya, saya turun ke sekolah, rata-rata di sekolah sebenarnya telah pun buat pelbagai cara untuk mempromosikan, buat promosi, buat kempen, Carnival TVET. Kita ada setiap bulan apa? Bulan teknik dan vocational. Kita ada buat latihan industri, kita ada buat lawatan industri, pelbagai lagi. Tetapi dalam aspek ini kita kena lihat adakah sedikit ataupun banyak, adakah separuh jalan ataupun berterusan. Jadi untuk kita membuka minda masyarakat ini, sesuatu perkara yang kita nak laksanakan itu, kita jangan separuh jalan. Kena sentiasa berterusan untuk memberikan kesedaran kepada ibu bapa dan masyarakat di luar sana. Kalau di PPD Melaka Tengah, contohnya kami ada program Task Force TVET yang mana kami akan pergi ke sekolah-sekolah yang menawarkan PVMA, iaitu seni kecantikan dan pembuatan pakaian wanita, dan mempromosikan mata pelajaran tersebutlah. Okey, itu dari sudut kami. Tapi dalam aspek ini, saya dapat ada sedikitlah orang kata macam perkara yang perlu ditouch up ataupun perkara yang perlu ditambah baik. Dalam aspek pendedahan kepada ibu bapa itu mungkin kurang diambil oleh pihak sekolah. Ya? Okey, contohnya sekolah menyampaikan pada ketika mesyuarat PIBG berkaitan dengan TVET, Hala 7 Kerjaya TVET. Namun mungkin ibu bapa dan masyarakat di luar sana menghadapi kengkangan untuk hadir ke sekolah. Ya. Jadi sekolah hendaklah memikirkan bagaimana cara lagi untuk menyampaikan laluan kerjaya TVET ini kepada ibu bapa. Murid-murid ini dah okey dah. Murid-murid tak ada masalah sebab sentiasa bersama dengan sekolah. Jadi dengan ibu bapa ini. Jadi kita tidak akan di PPD Melaka Tengah, kita tidak akan putus asa. Memang kita akan sentiasa berusaha dalam media sosial, media cetak, macam kami sendiri ada TikTok di PPD Melaka Tengah berkaitan dengan TVET. Okay. Jadi sentiasa mempromosikan kepada ibu bapa untuk menukar minda minda mereka supaya tidak memikirkan bahawa TVET ini merupakan pilihan laluan yang kedua. Saya tambah sikit lagi ya. Boleh, silakan. Sikit lagi. Okey, contohnya kerajaan negeri Melaka lah. Sebab Melaka kan, Puan Suhada ada petik Melaka. Terengganu tak sebut ke? Saya percaya Terengganu pun ada. Semua negeri ada. Telah melaksanakan pelbagai intervensi untuk mempromosikan. Jadi kerajaan negeri Melaka sendiri telah membuat pelbagai intervensi. Dia telah membuat intervensi dalam aspek melaksanakan carnival stamp di peringkat negeri. Dalam pergi orang kata pergi sendiri kepada program B40 iaitu program scaffolding, dan juga ada juga pembangunan data raya TVET. Ini semua dilaksanakan di peringkat negeri Melaka adalah untuk semata-mata untuk dekat dengan masyarakat supaya dapatlah menyampaikan maklumat dan memberi kesedaran dan akhirnya membuka minda dan mengubah stigma persepsi masyarakat berkaitan laluan TVET yang dikatakan sebagai laluan pilihan yang kedua. Itu saja Puan Suhada. Terima kasih Puan Yati. Cukup banyak orang kata langkah-langkah ataupun cadangan-cadangan ataupun idea-idea yang untuk menaikkan atau memartabatkan TVET di Melaka. Tapi saya percaya semua negeri sentiasa menjalani, sentiasa fokus kepada pembangunan TVET negara. Semua negeri ada. Okey. Okey, berbalik pada langkah seterusnya Puan ya. Ada tak lagi langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk pastikan persepsi masyarakat ni berubah? Okey, silakan. Bagi mengubah persepsi ini, masyarakat ini, saya rasa lebih banyak
kes graduan kejayaan graduan TVET perlu diketengahkan. So media dan institusi pendidikan juga perlu menunjukkan bahawa graduan TVET juga mampu mencapai kejayaan yang berjaya dan berpendapatan tinggi kepada masyarakat. Untuk mengubah persepsi inilah. Okey, terima kasih Puan Ling. Bagaimana pula panel kita yang ketiga? Rasanya banyak lagi tu nak bagi tahu langkah-langkah yang perlu dijalankan sama ada dalam negara, sekolah ataupun pelbagai bidang lagi. Silakan Puan Rabia tu. Okey, pada pandangan saya, okey, di sekolah saya ada CIDB. Tahu kan CIDB? Ya. Okey, dia memang popular dalam pembinaan. Okey, ada kerjasama di antara CIDB dengan sekolah. Okey, bila ada kerjasama tersebut dengan persatuan di sekolah iaitu Persatuan Pembinaan CIDB, okey, kami menerima kemahiran tenaga pengajar daripada CIDB untuk datang ke sekolah mengajar. Okey, contoh ada kami buat projek untuk memasang jubin lantai. Okey, daripada situ kita nampak ada kerjasama. Okey. Selain daripada tu, okey, saya sendirilah sebagai guru. Okey, apa tindakan kita untuk membuka minda persepsi anak murid kita tadi tu kan. Okey, bila masuk kelas saya akan buka video daripada YouTube kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar TVET dengan gaji yang berpuluh ribu. Kan budak sekarang biasalah dia suka duit. Dia tak nampak, dia nampak kerja tu macam kenapa kena berpenat-penat TVET tu kan. Okey, bila kita buka kita tengok, cikgu, betul lah cikgu, kita kalau berada dalam aliran kemahiran memang gaji kita banyak. Macam tu. Betul, saya sendiri kata, tengok macam cikgu dah berapa tahun, okey, cikgu kerja 15 tahun baru berapa ribu gaji cikgu. Tak sampai. Kan, betul tak? Betul. Dekat situ kita membuka minda pelajar kita. Jadi kerjasama industri, okey, macam tadi Puan Yan kata tadi, betul, kita perlu mewar-warkan kejayaan tersebut. Okey, itu. Okey. Terima kasih. Tengok tu berkobar-kobar kan. Okey, kita balik pada Puan Yan dah ketengahkan langkah-langkah yang dijalankan oleh PPD. Puan Lim ceritakan tentang langkah-langkah yang kita perlu ketengahkan bakat pelajar tersebut. Dan Puan Rabia pula mengetengahkan apa yang sekolah buat. Kita tengok pula bagaimana kita nak ubah ataupun langkah-langkah yang kita nak bagi kepada ibu bapa pula. Silakan Cikgu Helmi. Okey, terima kasih Puan Su. Okey, berkaitan ibu bapa, seperti saya cakap tadi, masyarakat ataupun ibu bapa perlu tukar definisi kepada kejayaan itu sendiri. Okey, apabila mereka faham apa itu definisi kejayaan dalam diri anak-anak lah especially kan. So dia memahami TVET. Jadi dalam masa yang sama, bila dia memahami keperluan TVET, kejayaan TVET, ini dapat membantu dia untuk mendorong anak, dan dalam waktu yang sama anak itu akan sendiri dapat membina kerjayanya mengikut kehendaknya lah. Okay. Selain daripada itu, untuk dari segi pekerjaan pula, kita sebagai pendidik lah, saya sambung sikit yang Puan Rabia cakap, kita perlu memberikan satu motivasi lah kepada pelajar. Okey, dalam TVET, satu program atau bidang bukan hanya menawarkan satu pekerjaan sahaja. Sebagai contoh dalam fashion, memang kita belajar tentang seni reka fashion, tapi stigma masyarakat seni reka fashion adalah tukang jahit. Bunyi rendah kan. Tukang jahit je pun kat rumah. Rumah pun boleh. Betul. Tetapi the reality is kita ada lebih daripada 100 pekerjaan yang boleh ditawarkan, dan dengan kualiti gaji yang sangat tinggi. Jadi perkara inilah yang perlu kita war-warkan kepada masyarakat, terutama ibu bapa, bahawa dalam bidang TVET ini bukan setakat orang kata pekerjaan yang berat, kotor, tetapi dia menawarkan peluang gaji yang tinggi dari segi kejayaan, dan dia boleh mempengaruhi pembangunan negara lah. Betul. Itu sahaja. Okey, baiklah. Akhirnya selesai perbincangan yang hangat rasanya. Persepsi tu sentiasa ada. Betul tak? Betul. Tak pernah diubah. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan oleh kerajaan, kita ada dasar TVET negara. Kita ada sistem 2U 2I. Dan kita ambil lagi daripada Jerman sistem latihan dua nasional untuk meningkatkan kemahiran pelajar-pelajar.
Jom kita sama-sama panel. Lepas ini jangan berhenti di sini. Walaupun kita hampir selesai dan ke penghujung. Tapi sama-sama kita bantu untuk ubah persepsi masyarakat tersebut supaya negara kita sentiasa dipacu dengan TVET sebagai pemacu ekonomi negara. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua panel-panel. Okey, sama-sama Puan Su.